Hai guys. Hari ni untuk menu berbuka aku nak buat chicken teriyaki. Kau ada ayam? Let's go. Ingredients semua dah ada. Oh, aku rasa aku kena beli beras sebab beras aku habis. Kan macam kau pula beras kau sekampik. Yalah, oh banyak juga ni. Cukup dah ni. Aku bukan makan beras sangat pun. So, kita makan nak buat chicken teriyaki ke ayam masak merah? Ke asam pedas? Asam pedas macam sedap juga sebenarnya kan? Tapi aku malas nak keluar beli barang. Kalau aku keluar beli barang, aku akan beli benda lain. Aku tak suka. Aku tak suka. Tiba-tiba aku macam, hari ni macam nak sahur lain lah. Kau faham tak? Lepas tu dah beli. $50, $60. Matilah nak. Hi guys. So first thing first, what we need to do is deboning the chicken. Okay? I pakai part, wait, ayam ni. Okay, ayam boleh pakai lagi. Yes, boleh. Nasi aku ni cukup lah untuk hari ni. Ni macam banyak je. Sebab aku tak makan nasi sangat. Habiskan je lah. Besok sahur boleh buat nasi goreng. Bijak. Beginilah hidup aku keseorangan. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Hadapi hidup ini. Dia macam chicken teriyaki ni macam adobo. Dia bukan macam ayam masak kicap. Ayam masak kicap kita goreng. Sama lah ayam masak kicap, adobo, chicken teriyaki sama. So basically chicken teriyaki kau kena pensit. Apa pensit dalam bahasa Melayu? Kau masak lah atas kuali tu dulu kan. Depan belakang. Tu barulah kau masukkan sos teriyaki. Sekejap aku ajar kau buat sos teriyaki. Senang je. Kau belum memais pun boleh buat. Kalau macam chicken adobo pun sama. Kena pensit first. Tapi kalau ayam masak kicap lain sikit. Ayam masak kicap kau kena goreng. Gitu nampak tak? So, tinggallah bahagian ni nampak. Tak ada tulang. Tulang dia ni. Tapi yang ni aku tak payahlah. Tak payah buang tulang. Ni kau garamkan dengan black pepper kan. Aku tak boleh cakap banyak. Kau tahu tak dia punya teruk lapar tu. Sampai aku bau mulut aku sendiri. Aku tak suka. Orang cakap esok kat Sugar, mulut orang puasa ni bau dia bau kasturi. Aku tak nak kasturi. Aku nak lavender. Mengah. So mengah. Okay, next. What we need to do is dia punya sauce. Let me show you how to make this. Okay, first. Aku ni ADHD ke macam mana aku pun tak tahu Kadang risaulah dengan diri sendiri. Okay, nampak tak aku? Aku yang kena nampak lauk nombor 2. Ni ubat ni aku makan kalau aku allergic. Aku kan allergic susu. Aku ada lactose intolerant. So aku akan makan ubat ni sebelum aku makan ataupun minum benda yang bersusu. So first, garam. Lepas tu white pepper pun boleh. Tapi aku suka black pepper. Siapa macam aku yang kalau dah buat benda sikit je nak basuh tangan. Saya macam aku. Angkat tangan. So, barang yang kita perlukan adalah cuka, rice vinegar. What else? Sesame oil. What else? Kicap. Lagi what else? Madu. Mana madu? Brown sugar, madu. Mana honey? Tak ada madu pun tak apa. Ya. Yang penting ada brown sugar. Okay, first. Kita masukkan kita punya kicap. Aku main pakai agak-agak je tau. Tak suka pun. Kicap ni tak ada mirin
Selalu kicap ada mirin. Kalau kau ambil kicap Jepun lah, dia ada mirin. Sesame oil. Dia nama apa pun boleh. Kicap kipas udang pun boleh. Tapi kicap kipas udang tu, tak kisahlah kicap kat Malaysia, semua dah manis. Kau faham tak? Nanti bila kau tambah brown sugar, dia jadi macam 10 kali manis. I don't like it. Dia biar manis brown sugar tu. Kicap ni macam kicap masin kau kalau kau nak pakai kicap masin. Bismillahirrahmanirrahim. 2 sudu. Satu sudu setengah lah kalau tak mana nak haram. Bawang putih. Tak kisahlah kau nak parut ke, kau nak cincang ke, halus. Asalkan dia mince. Asalkan dia halus. Aku tak tahu patut parut ke tak, tapi sama je. Diorang kan Halia ni, diorang buat jeruk tau. Kita pun ada jeruk Halia juga kan. Kau tahu tak jeruk yang warna merah yang dia letak tepi sushi tu? Tu Halia lah tu. Aku suka makan benda lah tu. Aku pula Jepun. Dah tak nak dah Korea. Sebab Korea racist kan. Alah. Padahal yang tengok K-pop tu orang Malaysia, orang Indonesia. Yang support K-pop kau tu. Yang aku beli kat Japan ni. Nak mention juga beli kat mana kan. Walaupun beli kat Japan, Dodonki. Kat Malaysia pun ada Dodonki. Tak nak. Dodonki Japan. Aku nak tunjuk kau ada turning merah. Ada. Sikit tak pakai api. Tapi susah lah sebenarnya. Aku lebih suka ada api. Make sure kau kena masukkan yang belah kulit Belah kulit. Belah kulit first. Ayam ni patutnya memang kena buang kulit. Kena buang tulang dia. Kalau nak masak sekata tu. Okay, aku pula bijak macam mana. Kenapa bau Bau tak sedap. Jangan cakap ayam aku tak boleh makan. Aku nak mengamuk ni. Aku baru simpan ayam ni dalam dalam 14 hari, 2 minggu. Kan, tak ada dah lama now. Angos. Dia ada satu bau yang aku tak faham. Kalau aku goreng ayam tak ada bau ni tau. Okay, tak apalah, kita masak je, tawakal ke Allah. And now kita tuangkan kita punya sos teriyaki. Sampai sos tu pekat. Biar dia masak sekali dengan ayam lah. Chicken teriyaki kita dah siap. Tapi aku lupa nak turn off. Dah caramelize aku punya chicken teriyaki. Nah, tengok kejadiannya. Ni kalau ada daun bawang, kau tabur je atas dia. Cantik, sedap weh. Percayalah cakap aku. Lepas tu kita tambah ni. Ni favourite aku ni. Ni aku cakap kau. Makan dengan bubur. Na'udzubillah minazalik. Dia punya sedap tak? Na'udzubillah minazalik. Dia ada ayam, dia ada ikan bilis, tak silap aku ada. Dia ada udang. Tapi aku suka yang black bean. Tauco. Sedap gila. Hidup aku ni simple. Lepas tu fresh orange. Dia je lah lauk aku. Ni dengan cili tu, chicken teriyaki, oren. Air oren. Okay, dah azan. Azan dekat apps lah. Kat sini tak ada masjid. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa la istiqaftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Selamat berbuka. I'm so sorry.
kita kena ada Mio, okay? Walaupun selapar mana pun kita kena ada Mio. Let's try chicken kita. Tolonglah sedap, tolonglah jangan basi. Sedap tu sedap, tapi jangan basi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sangat ya Allah. Terima kasih tau ya Allah. Bersyukur aku. Ayam ni aku beli dekat, ingat tak hari tu aku pergi kedai Muslim, kedai daging, kat situ ada jual ayam. Nah, aku beli kat situ. Mahal juga ah. Tapi kalau tak ada kedai halal, kau boleh pergi dekat supermarket, kau pergi bahagian kosher. Kosher ni bahagian Yahudi tau. Makanan Yahudi semua bersih. So, kalau kau pergi bahagian kosher, ada bahagian daging, ada bahagian ayam kan. Ayam dia halal. Ada chop halal. Ada chop halal ayam Yahudi. Macam yang kau pakai kosher salt, kosher tu kan. Kosher. Tu Yahudi lah tu. Tu kalau tak ada option halal lah. Aku masa baru sampai aku pergi kat kosher tu. Dah tahu halal kat mana, tapi jauh sikit lah. Kalau aku dah macam last minute, aku pergi je bahagian kosher. Bahagian kosher tu, ayam dia ayam Arab. Ada tulis halal. Lepas tu jenama Arab, jenama Habibi benda tu. Tapi halal lah. Mak Saleh memang dia separate bahagian kosher dengan dia tak ada bahagian Islam. Dia bahagian kosher dengan bahagian dia. Tapi kita boleh makan apa Yahudi boleh makan. Yahudi pun boleh makan apa yang kita boleh makan. Dia tak makan babi. Tak silap aku. Arab pun dia tak. So dia memang bersih. Kau pergi Costco kan, dia ada jual satu ayam satu bundle tau. Lepas tu ada chop halal kat bawah tu. Nak cari barang halal tu ada je. Kau nak cari atau tak nak je. Lagi sekarang Mak Saleh, diorang makan benda yang halal. Diorang dah tahu yang halal tu lagi bersih, lagi senang, lagi bersih. Lagi satu, cara kita sembelih ayam tu cara paling human. Cara paling berperi kemanusiaan. Nak di-compare dengan ayam lain. So, diorang prefer ayam yang halal lagi. Gitu. For your information lah. Itu Mak Saleh. Kalau Korea, Japan semua aku tak rasa. Aku senang. Kalau dia kata ada chop halal, halal lah. Aku tak ada ragu-ragu Kalau aku dah lapar, halal, go. Jangan sampai aku yang chop halal tu. Sebab tu, kita ni ada Tuhan, ada Allah. Ya? Hidup jangan ragu-ragu. Hidup je. Letak kepercayaan kepada Allah. Letak segala benda. Tawakal. Ini semua benda kau nak precisely, semua benda kau nak mendalam, semua benda kau nak macam mana kalau ni? Macam mana? Tak ke mana. Kalau berkalau. Buat tawakal. Jangan jadi bergerak. Dia
Dia yang tak bolehnya kau tak bergerak. Lepas tu berdoa tapi tak bergerak pun tak guna juga. Jalan. Tapi Im kan jadi darah daging. Halal kan? Betul. Buat apa kau nak buat? Kena fikir 2-3 kali. Kau fikir 2-3 kali, tak ke mana. Tapi jangan pakai laung lah. Buat research lah dulu. Selagi kita tak buat, selagi tu kita tak tahu. Lah, daripada halal ke sini kesinambungannya lah. Aku kan selalu kena tipu lah. Sebab aku jenis malas nak fikir. Aku macam ni. Betul. Tunjuk segala proposal. Tunjuk that. Tunjuk everything. Boleh percaya aku jalan. Aku tak ada macam orang lain yang fikir 2-3 kali lagi kan. Tanya orang apa semua. Aku alah kena tipu. Adalah 1-2 hamba-hamba tu kan kat Malaysia. But that's it lah. At least I learn. But that's life. Right? Risiko. Kau ada duit, cabaran kau macam tu pula. Kau tak ada duit, cabaran kau macam tu pula. Dah ada duit ni, kena scam. Tak ada duit pula. Tak ada duit, dugaannya. Gitu. Memang tak? Mesti ada dugaannya. Sebab kita semua manusia, dugaan kita sama-sama. Dugaan kita, at the end of the day, kat pada mahsyar tu, dugaan kita sama je tau. Setiap manusia ni. Setara. Kalau kau rasa betul, kau buat. Nanti kau belajar lah. Macam aku selalu macam tu. Kalau orang duk kata ni, jangan berkawan dengan dia ni. Jangan. Dia ni perangai jahat. Tak, aku kawan juga. Lepas tu betul memang jahat tu. At least aku belajar lah. Dari situ. Kan? Oh, dia ni memang sial. Astagfirullahaladzim, bulan Ramadan. Kat dunia ni memang tempat kau buat salah. So, tak payah was-was. Kau hidup je. Tak payah nak berkalau. Kat dunia ni memang tempat kau buat silap. Dan kau belajar daripada kesilapan tu. Kau mati baru kau mati dalam keadaan kau belajar semua benda. Kau dalam keadaan kau dah hidup sepenuhnya. Kan Tuhan tu dah cakap pintu taubat tu sampai kiamat. Kan? Jadi, tak payah was-was. Kalau kau buat silap, kau bertaubat. Kau faham tak? Tapi, melainkan dah terang-terang benda tu salah. Lepas tu kau nak buat. Benda tu memang dah terang-terang berdosa. Lepas tu kau nak buat. Itu lain cerita lah. Ni benda yang macam ni. Contoh aku cakap kau ni kan. Tak tahu halal ke tak. Tapi ada cak halal. Tapi bukan halal jakim. Kan macam kau cakap. Alah bukan halal jakim. Ni halal Toronto. Sila-sila orang sebelah tu tak sunat lah. Bukan Islam lah. Tak mandi wajib lah kan. Tapi halal. Kan, tapi kau tak ada option ni. Kau makan je. Jangan risau. Kita tahu ada. Kau faham tak benda yang kau rasa was-was, kau buat je. Tak payah fikir. Dia satu je, bila kau was-was, tak payah buat langsung. Move on. Was-was, kau bedal je. Benda tu yang aku masukkan. Macam contoh benda-benda macam ni. Benda-benda yang kita tak tahu. Kan kadang-kadang ada company dia main chop je halal sebab nak customer kan. Nak customer lagi banyak. Customer Islam. Tapi bukan salah kita kan. Kita nampak halal, kita yakin kita makan. Salah dia lah. Ya betul aku cakap dunia ni memang tempat kau buat silap dan belajar daripada kesilapan kau. Bukan tempat kau nak jadi sempurna. And tiada manusia yang sempurna. Yang sempurnakan manusia tu adalah mati. Bila kau mati, sempurnalah hidup kau. Ya? Jangan was-was. Ni, bila kau nakkan kesempurnaan ni, kau was-was dalam hidup kau. Aduh, aku pun tak tahu apa aku cakap dia. Dr. Fazila Kamsah ke aku. Fahamlah aku. Mungkin dah
makan kan gula dalam badan tu spike, yapping. So guys, jangan lupa like, subscribe and share. Mungkin lepas ni aku nak masak menu khairul amin. Tapi kalau ada bahan-bahan dekat sini lah. Bye.